arti kelima, mana klik kepada humi, ketahui olehmu akan bahawasa arti kelima Muhammadur Rasulullah itu artinya ialah bermula Nabi Muhammad itu, payah selit, dia tatah itu Nabi Muhammad anak Abdullah tu. Tu nak macam panggil nak menambah terai ya, walha maklum dah. Bermula Nabi Muhammad anak Abdullah itu ialah satu pesuruh daripada pesuruh Allah. Ya ulang yang kedua tu isyarat jamak lah tu. Maknanya rasulun mir rusulillah, taklah kata gitulah. Muhammadur Rasulullah itu artinya bermula Nabi Muhammad itu satu pesuruh daripada pesuruh Allah. Jadi pesuruh Allah ni ramai. Hingga siapa ada riwayat kata 300 lebih. Nah, pesuruh tu yakni hak jadi rasul, jadi pesuruh tu 300 orang lebih. Maka Nabi Muhammad ini satu dari. Jadi pesuruh Allah ni ramai. Hingga siapa ada riwayat kata 300 lebih. Nah, pesuruh tu yakni hak jadi rasul, jadi pesuruh tu 300 orang lebih. Maka Nabi Muhammad ini satu daripada pesuruh-pesuruh Allah. Atau arti hak kita dah kata Muhammadur Rasulullah. Lepas tu kita orang awal ataupun betul ni duk belik baris di cakap ni. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Apa ya pada asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tengok tu. Apa nak buat lah dia orang awal tak tahu Muhammadun pun tak tahulah kena tak kena Muhammad. Dia tak tahu kat mana-mana. Sebab itulah. Nah, jadi kita nak betul ke dia nya, nak wayak Iraq jadi gapo tak ada reti ke tak mengaji nahwu. Cuma kita cek kata kalau ada inna depan tu tak baca Muhammadan lah. Kalau tak ada gapo setara depan pada dia pakai Muhammadun lah. Tu dia. Bacalah tahiyat tu wajib. Salah baris dia panggil. Salah baris hak tak merosak makna. Dimaafkan khususnya pada orang awam. Kalau tak lebah tak lagu. Asyhadu anna Muhammadan. Jadi kau tu Rasulullah tak apalah. Kalau hak tak ada apa-apa kat Muhammadun. Muhammadun. Lepas tu bila kita sambung bunyi Muhammadur Ra. Ikhlas gitu pernah idgham bila pernah. Baiklah. Arti dianya Nabi Muhammad itu satu pesuruh daripada pesuruh-pesuruh Allah. Atau arti dia. Dan maknanya kehendaki nah dia panggil apa dah keramai je nah. Dan maknanya arti makna ini kelima Nabi Muhammad itu ialah satu utusan. Pesuruh saat ni utusan tu dah satu utusan daripada utusan Allah Taala. Satu utusan daripada utusan Allah Taala. Tu boleh beberapa logat pesuruh pajalah utusan. Saya ni jadi utusan Allah. Saya ni jadi utusan Allah. Saya ni adalah seorang yang disuruh oleh Allah. Itulah macam rasul mana-mana pun hidup kenal diri dia lah tu. Tengok apa tu hadap cerita wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Ya kenal. Hai bani Israel, bahawa aku ni seorang utusan Allah Taala ni mai kepada kamu ni. Dia kenal diri dia. Balatulah rasul mana-mana pun dia kenal diri. Iaitu pesuruh tu ataupun satu utusan tu apa utusan anak surah pula tu. Iaitu kata satu utusan tu ialah ataupun nabi tu iaitu satu orang. Ini takrif nabi, takrif rasul, satu orang yang Allah Ta'ala suruh akan dia akan satu orang suruh dengan dia kitab ni dia berjalan dengan keadaan hawa. Dia kedai ibarat dia gapo tu orang mahal dalam keadaan hawa dia sedap lah. Satu orang yang Allah Ta'ala suruh akan dia akan satu orang suruh dengan amarahu bihi. Tu dia keadaan amarahu bihi. Allah suruh akan dia dengan bahawa memberitahu akan kita. Siapa kita? Nak tafsir makna kita tu badar dia panggil. Sekalian ummah. Kita sekalian ummah. Ummah sini sekalian ummah ni ummah mana? Ummah dakwah wal ijabah. Masuk habis ya?
ummah dakwah masuk habis. Nah, satu orang yang Allah Ta'ala suruh ke dia dengan bahawa memberitahu akan kita sekalian ummah, memberitahu akan gapo? Yang kedua, memberitahu akan perkara yang dituntut daripada kita, dituntut membuat nyonya perkara. Dia menyapa? Dia beritahu akan kita ummah akan perkara yang dituntut daripada kita, dituntut membuat perkara. Tadi dia dulu menyapa, itu kata Rasul. Maka bila kita mengaku kata Muhammad Rasulullah, hari itu kita mengaku belah tu dalam huraian. Dan yang ditegahkan kita, ibarat atas pada yang dituntut. Satu orang yang Allah Ta'ala suruh ke dia dengan bahawa memberitahu akan kita sekalian ummah, memberitahu akan perkara yang ditegahkan kita. Yang ditegahkan kita, ditegah daripada membuat perkara. Idafah ke maf'ul kalau nak main ibarat. Membuatnya ni membuat akannya, daripada membuatkannya dia panggil idafah ke maf'ul. Kan nama kaedah dia. Jadi mana dia menyapa hak barang ditutup daripada kita suruh buat, dia menyapa. Dan hak yang ditegahkan kita daripada membuatnya perkara pun dia menyapa, dia beritahu. Lagi pula dan yang dibiarkan kita, atas pada dia ditutup juga. Satu orang yang Allah Ta'ala suruh ke dia bahawa memberitahu akan kita ummah akan perkara yang dibiarkan kita. Yang dibiarkan kita, biar pada membuatnya perkara dan meninggalnya. Meninggal makna tak buat. Kalau kita kira ambil, kalau jumlah ambil kot tak tu mana dekat sikit dengan perkataan Arab. Fa'lihi wa tarkihi. Fa'lihi buatnya, wa tarkihi dan taknya. Ambil kot tu dekat sikit. Tak gitu kan? Buatnya dan tarkihi dan taknya. Sebab tu kalau orang sana dia kata gini, mau tak? Kalau lupa dia cakap lah tu. Nah dia, kalau nak tanya kita mau tak? Ini mau ko tak mau. Kalau kata buat tak? Buat tak? Dia tanya dia. Maknanya buat ko tak buat. Jadi dekat dengan perkataan Arab tark. Pada membuatnya dan taknya. Tak gitu kan? Dekat sikit. Tak apalah. Bahasa ni dia guna masing-masing tempat dia lah. Dan yang dibiar, maknanya dia beritahu kepada kita ummah akan segala perkara yang dibiarkan kita, dibiar pada membuatnya dan meninggalnya. Meninggal makna tak buatnya. Buat tak buat tu dibiarkan. Buat, biar dia lah. Dia tak buat, biar dia. Tu biar belah tu. Biar belah tu. Tu dia nah. Maka inilah dikatakan perkara harus. Perkara harus. Ada pun perkara yang ditutup daripada kita membuat, itu masalah amar ma'mur bih. Ada pun yang ditegahkan kita daripada buat, dia panggil manhi anhu. Benda yang ditegah dilarang. Ada pun yang dibiar, dikatakan benda mubah, benda harus. Tak sunyi pada tiga tu lah secara pokok je dulu. Lepas tu bila perua pula tu dia tu baik lagi. Tengah cara kemas tu baik tiga dulu. Kita duduk hari-hari ni tak sunyilah daripada perkara yang ditutup suruh buat. Dan ada kalanya perkara tu dilarang kita daripada buat. Dua. Ada kala perkaranya dibiarkan buat. Apa tak apalah dia. Tak buat pun biar dia lah. Tak sunyi pada tiga tu lah kita ni. Itu kemas dia panggil tu ke jalan ikhtisar. Bila kita kira dengan jalan tafsir ke jalan perua juga tu baik lagi. Tu baik lagi. Hak disuruh buat pecah dua. Hak dilarang pecah dua. Nampak? Kita tengok di sikit lagi. Dan perkara, ni kira mubtada ni. Dia kira mubtada ni. Mulai semula. Kalau kira mata bakurah ni, kita tengok mata dulu. Dan perkara yang dituntut daripada kita tiap-tiap orang yang berakal lagi sampai umur, dituntut sebagai tuntut wajib. Tak kalau wajib berdosa meninggalkan dia. Perkara yang dituntut daripada kita itu amat banyak khabar ada situ. Kalau orang main mata makurah. Kemudian bila campur dengan syarah, campur dengan tabsirah, dengan tatah dia, bunyi lagu lain pada lah. Tengok. Dan perkara yang dituntut daripada kita, dituntut oleh Allah lah, oleh syariat. Siapa dia kita? Tafsir dulu situ mana badar dulu. Tiap-tiap orang yang mukallaf
orang yang dikena paksa, orang yang kena tuntut, tu panggil mukallaf. Siapa dia? Iaitu orang yang mukallaf tu laki-laki dan perempuan yang berakal. Ya ada tamyiz. Akal mana tamyiz? Ya ada yang berakal, ya ada tamyiz, ada pembezaan. Dengan ada sifat pembezaan, dia boleh beza mana yang betul, mana yang salah. Sebab itu syarak tidak tekan, tidak ambil berat di atas orang tak ada pembeza. Tu dia nah. Sebab itu kanak-kanak wala cerdik secara mana pun, kalau tak sampai pada hak tamyiz, syarak tak ambil kira lagi. Tu dia. Yang berakal lagi sampai umur. Banyak mana siapa umur tu leret mana? Dia panggil istitrak. Ibarat lagu ni payah kan? Iaitu siapa umur nak royak situ pula. Muqtada nanti tengok khabar dia duduk mana. Iaitu siapa umur tu bahawa adalah umurnya umur orang mukallaf. Umur mukallaf tu umurnya umur seorang tu 15 tahun. Hak ni tahdidan. 15 tahun nak cukup semati masuk pada tahun yang ke-16. Ni nak ingat ke penanda. Mai ingat dia mengetai tak lagi. Orang nak dia mengetai selalu kalau dia kau benar. Itu dia. Kalau dia kau hulu tak ingat masa dak umur. Ingat lagi dekat dak merung. Panik semua merung ni 15 tak lewat itu. Ya tahdid ni. Ni hak tahdid ni kita kena tanda mana hari setia pada hari bulan berapa tahun setia, tengok dia penanda pok budak ni. Cukup 15 masuk yang kena belah baru cukup tahdid dia panggil. Tu kalau balik dengan umur nak tahdid gitu. Penting benda ni. Sebab ni tepat nak kira secara banyak. Bila kalau nak kahwin budak ni sedangkan wali bukan wali mujbir, wali saudara, kopok saudara, kena minta izin. Jadi banyak perkara tu. Lain pada wali mujbir masalah cukup syarat tak apalah. Apabila dia tak balik, tak boleh Dia main ingat-ingat biar umur baru ni tak boleh main lagu tu. Tu kalau masalah umur. Ada pun kalau balik dengan asal lagi tak apalah. Atau ni mana-mana. 15 tahun atau 9 tahun dan ini pada hal kait dah tu 9 tahun dan keluar daripada seorang itu mani. Umur 9 tahun je. Ni 9 tahun sini bukan tahdid ni. 9 tahun takriban. Takriban ni kita panggil lebih kurang lah. Tak 9 benar pun tak apalah. Kalau tengok dalam penanda budak ni nak cukup 9 tahun umur ada 2 minggu lagi. Dengan penanda kita nak cukup 9 tahun ada 2 minggu lagi budak ni. Tiba-tiba dia berlaku keluar maning dah. Dia panggil kata 9 tahun dah budak ni takriban. Begitu juga masalah perempuan. Tahu keluar daripada perempuan tu haid. Keluar daripada perempuan tu haid. Budak ni umur baru 9 tahun, yang muda sangat, budak putih sangat, yang bahasa-bahasa berasal rengis, bahasa rengis. Tengok pada rengis, tak lama ya buah. Ni pun 9 tahun bahasa rengis ke budak ni. Darah dah. Tengok dengan penanda tak siapa molek lagi budak ni 9 tahun. Ada apa hari lagi? Ada dalam 10 hari lagi. Atau 13 hari lagi. Mari darah dah. Cukup saya sebalik. Boleh hukum haid. Balik dah budak ni. Allah pentingnya kita buat main-main di muka tu. Sebab nak kira dia banyak cara tempat nak kira dia balik. Ada nak cara harta, nak cara berapa, izin tak izin ke ada. Banyak masalah. Klik pada ibarat pula. Jaga ibarat. Akan membuatnya. Mari mana akan membuat ni. Hak ni kena hundur klik ni. Dan perkara yang dituntut daripada kita tiap-tiap orang yang berakal lagi sampai umur dituntut akan membuatnya naib fa'il dituntut. Naib fa'il dia deh. Tu orang tak rasa ngaji nahwu sebut dengar apa tak ni habis lebih tak apa tak usah. Naib fa'il bagi kata dituntut. Kita orang pergi kitab rasa ngaji nahwu dia tak betul lah. Sesat tak ngaji hari tu. Tak gitu kan? Dok kata tak ada faedah sesat ngaji hari tu. Hari ni dia mau pergi kitab, nak pergi kitab atik, dia mau yak nak FAM ke apa ni kata. Tak apalah, naklah ana. Harap Tuhan maaf lah dah. Baik, jadi perkara hak yang ditutup daripada kita selit itu kita tiap-tiap orang berakal lagi sampai umur tu ditutup ke apa? Ditutup akan membuat perkara. Membuat perkara. Itu tu baru khabar. Dua bahagi. Perkara hak ditutup daripada kita akan membuatnya itu perkara yang ditutup tu ialah dua bahagi tu khabar. Perkara tu mubtada, dua bahagi tu khabar. Tu bila capur mata sekali nasarah. Inilah.
Sebab itulah bagi orang duk mengaji Tuhan mengaji lawa bersungguh. Tak sia-sia, tak rugi. Tu dia sebab tu dia istirahat dengan ilmu ni lebih. Siapa dia duk muzakarah kitab kodok ionyo kan dia takluk di mana tu supaya berzikir patut bebas apa dah. Besar. Ya kadang-kadang orang duk mengajinya mayu gut mayu sik dalam diri. Ku duk mengaji orang ni tak ada faham. Ni mari muka lagu tu. Mari muka mula nak tinggal halu. Jangan. Lebih dah orang istirahat bil ilmi ni. Iaitu dua bahagi. Mana dua bahagi? Pertamanya daripada dua bahagi itu, pertamanya perkara yang dituntut sebagai tutup wajib syarak. Tu. Hak kata perkara yang ditutup kita buat tu dua bahagi. Yang pertamanya perkara yang ditutup sebagai tutup wajib, tutup mesti ataupun tutup putus kita panggil. Tak boleh nak tawar langsung. Tak boleh nak minta langsung. Itu sebagai tutup yang wajib, yang mesti, yang putus pada syarak. Wajib syarak. Bukan wajib akal. Bukan wajib adat. Wajib undang-undang. Allah Ta'ala pemutus belah tu. Iaitulah apa dia hak ditutup wajib tu? Main ayat itu pula. Iaitulah perkara yang ditutup sebagai tutup wajib tu, iaitulah perkara yang dijanji dengan seksa. Buat apa boleh janji seksa? Kerana berdosa oleh mukallaf. Berdosa sebab apa? Dengan sebab meninggalkan dia, dengan sebab tak kerjanya perkara tu. Atau perkara wajib kita misalkanlah. Kalau hak porak seperti semaya, kita misalkanlah hak porak. Semaya ni maksud dalam kata perkara yang dijanji dengan seksa. Seksa apa? Kerana berdosa. Berdosa apa? Sebab meninggalkan dia. Itu dia. Adapun kalau hak bukan kerana berdosa tak apa. Terlupalah duk kata semaya dah isya. Ya dia ada juga kadang-kadang terlupa dah itu kan. Misalnya orang tu dia biasa selalu masuk waktu gak semaya lah. Biasa masuk waktu gak semaya lah. Jemaah semaya. Jatuh malam tu ada orang mai ke rumah gak. Ada duk beralik, duk berjinak-jinak dengan beh mai ke rumah, jadi tak akhir sikit semaya. Lepas tu galik gak dia teringat kata semaya dah. Mungkin duk biasa saya sama. Tak teringat tinggal semaya. Kalau dia ingat tak apalah suruh ganti dengan qada. Kalau tak teringat apa kata tak apa-apa tu rugi. Tu orang panggil tinggal belah tu tak ada berdosa. Tinggal belah tu tak ada berdosa. Cuma diperintah suruh qada kalau teringat. Tak teringat dia lagi. Tu dia. Pas boleh juga buat azan kita ada semua lepas satu semaya nak semaya lepas sana nak semua dalam hati. Mudah-mudahan begitu. Sebab tidak kata hak janji seksa kerana berdosa. Dosa apa? Dosa dengan sebab meninggalkan dia. Situ dah. Dan lepas tutup perkara yang dijanji dengan lepas tutup dan tanggungnya dengan membuat nyonya perkara. Tu dia dia. Bila buat tak lepas. Tanggungnya pun lepas. Tanggungnya ni ada kata lepas zimmah. Jadi soalan kata bila pak gelincir matahari kita ni sahabat tu dah. Bila pak gelincir matahari kita orang kalah. Orang siapa umur katalah. Kita ni orang ada akal. Maknanya sabak syarat kita ada di kita. Bila syarat ada di kita nanti sabak. Pak gelincir matahari tu sabak bagi wajib. Manik tak ada di kita. Kalau katalah perempuan haid tak ada, nifas tak ada dah. Manik tak ada. Bila ternafi manik. Syarat dah ada akal dan siapa umur. Tu syarat. Gelincir matahari tu sabak. Bila cukup ada sabak, ada syarat tenafi manik. Satu zimmah. Dia panggil kata tanggunglah kita. Tu dia panggil zimmah tu mana tanggungnya mari dah kita. Jadi tanggunglah. Tanggung wajib zuhud. Duk tanggung. Tak lepas tanggung tu kena bayar. Baru lepas. Mulai daripada gelincir matahari tu tanggung dah kita. Selagi mana tak buat tak lepas. Bila Allahu Akbar dengan syarat lain juga lekat Allahu Akbar baca poyak tadi sampai Assalamualaikum. Gugur dan lepaslah tanggungnya dengan membuat. Arti kalau orang tak semaya jangan mudah itu lepas dah tanggungnya. Tak lepas tak ada buat lagi. Dah dia mula sakut di hari tu juga kita mukallaf lama dah kita ni. Lepas tak ada buat apa kelan ni hak tu tak buat gana lah ni dok semaya. Hak lah ni. Hak dah buat ni hak ni. Pak licin tu buat.
Hak kemarin buat, kemarin hak hari ni buat. Katakanlah hari ni misalnya. Hak nu, hak tinggal lama dah. Tanggungnya dak takut lepas dah. Tak lepas. Mereka dengan bayar. Tu balik kita. Balik tu hotel suku. Balik tu hotel suku. Mereka balik kita. Tak lepas lagi tak bayar. Balik tu hotel. Allah murahnya hati tu hotel. Gini lah wede. Hotel aku duduk di mumun tak sah bayar lah. Tu dia. Bukan kita. Kita kena bayar. Dia kata gini lah tak sah bayar. Tu balik dia nak pelucuk tu suku kemurahan dia. Hanya pun Allah Ta'ala kemurahan dia. Hak mu tak semaya tak apalah aku maaf. Dia. Kita nama kita tak lepas. Kena nak buat. Hanilah kata kalau kita terlekat kodok kena bayar tu. Ini gitu lah. Dia nak pelucuk tu dia. Kemurahan dia nak pelucuk kepada siapa ikut dia lah. Tu mujur lah. Kalau dia tak pelucuk sudah. Gitu. Nampak dah? Sebab tu lah orang ni berat sangat bagi orang ada kodok yang suruh buat tu kodok. Ini nak sembang kodok. Ini nak sembang kodok. Dia pelucuk. Sudah pelepah. Macam gitu. Itulah. Ni kita main mengaji takrif benda wajib. Perkara dia dijanji dengan seksa kerana. Dan janji dengan lepas tuntut dan tanggungnya dengan membuatnya. Buat pun bukan kata buat lepas lalu. Buat yang kait pula dah halus si sungguh. Buat yang menggugurkan fardu. Ada juga sebahasa buat tak mengugur fardu kali itu. Kait ni lil ikhraq dia panggil. Nak keluar kata buat semaya dari awal sampai sudah tapi tidak mengugur fardu. Lah semaya dengan bawa tak cukup rukun syarat, tak gugur fardu. Kalau gitu hak yang menggugur lagi mana? Buat yang menggugurkan fardu dengan bahawa buat dengan cukup sempurna segala rukun dan syaratnya. Tu baru menggugur ke fardu. Sebab tu kan berlaku Khalid bin Rafi' tu zaman Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam dia semaya, Nabi dah tengok. Bila sudah semaya, Nabi kata dia, irji anta fa salli fa innaka lam tusalli. Mungkin semaya semula lagi, mu tak semaya lagi. Orang pai kata hak semaya dah tadi tidak menggugurkan fardu. Balah mananya buat tak tahulah tu. Nabi kata mungkin semaya semula, mu tak semaya lagi. Buat kali yang kedua, Nabi suruh semaya lagi. Tak semaya lagi mulu. Buat kali yang tiga, semaya lagi, Nabi suruh lagi 3 lah kali buat. Akhir mengaku mau tak ada tak ada lah cara lah. Baru Nabi ajar iza qumta ila shalah fakabbir, baru ya ajar. Di sini nampak hak kait ni dah. Bukan kata buat juga lepas mata dah. Buat yang menggugurkan fardu. Itu bukan nak kira pahala lagi. Menggugur fardu iaitu terhati di atas cukup sempurna segala rukun dan syarat hak zahir tu. Ada pun syarat batin, hak tu nak sempurna ke pahala. Ada khusyuknya, ada ikhlasnya, jangan ada riya semua hak tu syarat batin hak tu. Ni hak syarat zahir ni, syarat zahir dia cakap ni dah. Allah inilah dia sebab tu kita panggil tak cemuh dalam medan belajar tu. Ni tak boleh semaya tu pasal cemuh dah dengar Allah yaknya mari. Itu ke? Jangan orang tak cemuh dalam medan belajar, medan dengar tu. Kalau suku lepas tutup wajib saat ni lah. Tutup wajib bila kata bai ada syarat berlaku sabab kenapa mana wajib kena buat. Kena buat. Lepas tu bila buat lepas. Nak buat kalau lepas atau buat yang menggugur ke fardu baru lepas. Kalau buat tak menggugur tak lepas supaya tak buat. Tak lepas ada wajib gitu. Supaya itu tak maya jawab lama dah wajib gitu. Tapi tak dengar dia telinga. Hak pahala tu yang mari syarat lain, syarat batin. Ni syarat zahir ni dok kata ni. Hadap ke belak, tu syarat tu. Kalau tak hadap belak tak sah. Tak jadi semaya tak lepas. Kena suci daripada wuduk, suci daripada hadas kecil, hadas besar tu syarat tu dok kata ni. Ada pun kita cukup hadap ke belak, tutup aurat, suci daripada najis, tak dimaaf, hadas kecil, rasa suci, semua syarat tu cukup. Rukun dia tu terkebir baca Fatihah cukup juga menggugurkan fardu. Mana lepas tutup wajib tak ada lah tak kita. Hala pula ke hati lah mana. Hati letak jarum ke mana masa tadi. Letak jarum duduk mana tu, muka duduk mana tu, duduk peradak hala ke mana muka. Muka hati duduk peradak hala ke mana. Peradak pada benda, ambil benda tu, hak ni tak ada. Nawi kata lagi ambil hak tu tadi, hak ni tak ada. Tapi tutup wajib lepas. Jadi buku buah tu, buku subuh pahong tu, baju sembuh benar, sembuh ibu tu nak mensubuh ke pohon, tak mesti pohon subuh lazim buah.
Tengok ni, dia orang kata tahun ni dokar tak ada jadi ni. Pohon subuh lah. Tapi tak buah. Kadang-kadang pohon sakit buah. Tak ada nak kira tu lewat misal belakang lah tu. Ini kita semaya tu subuh molek dari segi pohon tu, segi rokok sujud comel benar. Segi baca sedap benar. Katakanlah subuh molek pokok tu buah tak tahulah hati sekarang mana dia duduk. Tu dia ni. Itulah masalah lain-lain syarat. Sebab tu Ibrahim kata semaya ini mempunyai dua rupa. Satu rupa yang zahir, yang kedua rupa batin. Rupa batin tu dalam tasawuf mari bercara. Rupa zahir dalam fiqh mari bercara. Sebab tu dia panggil sebenarnya tasawuf ni masalah fiqh juga, tapi hanya fiqh batin. Hanya fiqh zahir. Tu dia. Habis itu. Dan yang kedua, nak pergi habis sikit dah ni. Dan yang kedua hak kata mana tadi, perkara yang ditutup daripada kita buat tu. Nah, dua bahagi. Yang keduanya, perkara yang ditutup daripada kita membuatnya sebagai tutup sunnah. Mana tutup juga tapi tutup tak putus. Tutup tapi tutup tak putus. Lagu mana rupa? Dan iaitu perkara yang ditutup sebagai tutup sunnah tu, iaitu perkara yang dijanji dengan diberi pahala, beri balasan. Janji beri balasan kerana membuatnya perkara. Buat tu kerana Allah. Dua kali kerana. Dia tepat ilat lain-lain tu. Dijanji dengan diberi pahala. Janji beri pahala kerana buat. Kalau tak buat tak beri. Takut situ. Pas buat hak nak beri pahala tu buat kerana Allah. Kalau buat kerana bukit Allah tak beri. Intisal dia panggil. Sebab itulah yang Nabi kata selebih-lebih semaya seorang kamu itu di rumah. Bapa nak jaga kerana ni lah ni. Dia nak jaga betul kerana ni lah ni. Selebih semaya seorang kamu tu di rumah. Bapa boleh lebih di rumah. Nak jaga takut kerana bukit Allah lah. Bila ada bangun semaya hak wajib 4 rakaatnya bapa yang hatta 10 12. Takut kerana lain tak nyanyi. Bila kita nusuk sorang kau sikit, tu pun nyegi lagi kadang-kadang. Redah di ni berat royak ni. Alah ni redah kan tak ada tengok molek dah dia buat cara keluar cara dia, tapi dia royak pula dah kata dia semaya malalah boleh 10 mata nak tidur. Yang redah di ni Allah kata tak tahu hidup buka robat royak kau orang dah. Ni lah. Kita orang hak pasal iman nipis ni ke Allah. Cuba salah molek jadi. Nak buat tu payah dah, buat tu payah pula dah. Nak jaga tu, nak beringat mulut ni. Tu dia lah. Sebab dia kata dijanji dengan diberi pahala kerana membuat, buat kerana Allah. Ilat situ. Kalau tak buat dan tiada berdosa pada meninggalnya. Tak berdosa pada tak buatnya perkara tu. Kalau kau tak buat tak ada salah apa. Kalau hak tak buat salah tu bukan sunat, tu perkara wajib. Sebab tu amalan sunat kita menggalakkan saja nak jadi buat, kita menggalakkan saja. Lepas tu kita jangan bangga dengan buat. Jangan bangga dengan buat. Habis di situ. Nampak ni stesen kat tu adalah kita berhenti situ. Dan perkara yang ditegahkan kita daripadanya itu pun dua bahagi.